Saat lagi, saya nak panggil beberapa orang untuk kita bagi impromptu punya speech ataupun untuk bagi impromptu punya respon. Mana tim Icon? Mana tim Icon? Ada tak wakil tim Icon? Mana tim Icon? Tim Icon? Ada tim Icon? Ada tim Icon? Kita bagi satu tepukan murah pada tim Icon kita. Okey, perkenalkan nama walaupun kita dah kenal. Perkenalkan nama daripada mana Cik Puan kita? Silakan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan perkenalkan nama puan dan profesionnya, silakan puan. Saya Syahira. Puan Syahira. Saya merupakan content creator di Icon Group. Dalam Icon Group. So, puan, saya nak tanyalah Icon. Saya selalu dengar dekat Icon. Icon ni apa ya? Okey, boleh tak Puan Syahira jawab dengan teknik format what, why, what if, how. Okey, silakan puan. Icon Group, Icon ni apa ya? Silakan puan. Okey, Icon Group ni merupakan main of Icon, yang mana di bawah Icon Group ni ada lagi anak-anak syarikat, Icon Production, Icon Lux, Icon Farm dan juga beberapa lagi. Why? Basically, kalau untuk saya pecahkan, saya pada bahagian Icon Production. Antara Icon Production ni adalah memperkenalkan branding and marketing, yang mana kita akan runkan iklan-iklan kat Facebook untuk run ads lah. Okey, kesannya adalah, saya bagi satu contoh. Salah satu yang saya handle adalah konten untuk crowdfunding, which is saya bagi satu rumah jalinan kasih di Ceras yang sekarang ada masalah dana untuk dapatkan dana operasi. Jadi dekat situ saya createkan satu konten yang mana saya menceritakan, mengolahkan konten yang sisi yang ramai orang tak tahu apa terjadi, dan kesan dia kalau saya tak buat, mereka mungkin akan tutup, dan anak-anak dekat situ mungkin akan terus kekurangan sumber dana yang diorang perlukan. Dan bagaimananya adalah dengan cara create content and runkan ads untuk mereka sehingga mereka dapatlah dana operasi bulanan. Wah, Masya Allah. Kita bagi satu tepukan murah pada Puan Syahira. Puan, sambil-sambil tu dah pegang mic kan, boleh marketing sikit lah. So, macam mana nak dapatkan Icon Production punya servis kalau lah contoh ada berminat macam, aku nak lah. Boleh. How, bagaimana nak menghubungi kami? Dah kebetulan pegang mic tu kan, boleh silakan. Bagi sesiapa yang nak memerlukan perkhidmatan dengan Icon Group, untuk Icon Production ke, bahagian production, untuk yang nakkan handbag branded dengan Icon Lux, and also untuk bahagian farm, boleh search dekat kami punya website, dan juga ada juga social media, tapi basically lebih kepada website lah. Icon Group boleh search dekat Google. Icon Group, ICON jarak GROUP. Alright, thank you so much. Kita bagi satu tepukan murah pada Puan Syahira.